Yang memang nak tali ni. Daknya makan tali. Hai, annyeonghaseyo Chinggil. Hai Li. Nampak tak dia? Kita orang nak pergi vaksin dia untuk 6 bulan. Lepas tu pergi makan. Dah lama tak makan selera kampung. Selera kampung kita nama dia. Selera kampung kita. Lepas tu cari barang dia sikit. Hai Li. Loh, hai Li. Tengok anak aku ni. Ya Allah. Sayang, bukan pakainya macam tu. Macam ni. Okey? Okey tak? Dia lah tu kita tarik tu. Orang pakai macam ni, kita tutup mata dia. A few moments later. Tengok tu, dia tarik lagi. Ibu dah betulkan dah. Silau ke? Ibu dah betulkan, dah pergi tarik lagi. Silau lah ibu. Panas ni nampak ni. Tengok sikit. Ni hari ni dia pakai macam ni. OOTD. Ada stokin, ada Ebin, ada Aju unga-unga, ada Ebin lagi. Hai ni. Cawannya. Ni dah asyik dia tarik tu, tutup mata tu. Siang order apa? Kita baru order ikan goreng tu. Lepas tu dengan sambal dengan nasi. Sedapnya. Kerang bakar, kerabu perut, kerabu kerang. Allah, sedapnya. Kena ambil kuah lemak yang. Boleh je, boleh je. Nak udang boleh yang? Nak udang cili api nenas, SK12. Dah tu je. Dah. Okey, nak buat susu. Beli kat Shopee je. Hari nak minum kat mana? Takut panas. Kau okey je, okey ke? Meh, bari kat sini, meh. Kain. Mari minum susu nah. Ya. Nah. Ni pun. Nak. Nak. Bawa kipas ke? Don't worry. Ibu ada kipas. Nak macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Tangan tu. Naknya susu. Tengok kipas tu. Copan sikit kaki tu. Kau main sampai ke dinding kakinya. Habis dah, licin dah tu. Habis dah. Oh, dia dah tolak. Ada lagi tak baki? Tak cukup ke? Ha? Nasi dah sampai. Kita basuh tangan dulu. Ya. Terima kasih. So, kita orang order ni ikan bawal goreng, buncis goreng telur, udang masak lemak nenas, daging perkasam, peria goreng telur, sambal belacan ikan goreng. Makan. Duk ngunyah anak kita ke? Mana kita dia? Ambil yang ni. Nah. Bukan. Habis dah. Lak mulut. Ni. Alhamdulillah. Dah, ibu pula dengan abah nak makan. Ikan goreng. Bawal goreng dia sedap. Banyaknya nasi. Banyak juga udang dia yang. Malaslah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Makan daging kasam dulu. Enak. Mana awak punya tiga? Ni sayang. Gigit ni. Makan dia. Jangan lama macamnya. Panas. Panas. Sambal belacan dia sedap. Terus naik rasa tu. Sedap kuah lemak ni.
Sedap Hailey. Nak abah tambah susu ke? Ke Hailey okey je? Ya, tengok itu kangkang yang nampak. Kaki dia. Aduh kaki. Aduh. Oh. Bung. Kenapa? Ya. Panas. Ulam raja. Ya. Nak duduk ke? Panas ke? Kita nak tidur. Nak tidur ke? Kali panas ke macam mana? Tengah ngantuk ni. Duduk dengan ibu lah. Badan ni mungkin dia okey. Kan? Meh dekat ibu, Meh. Dia tahu nak kena dokong. Dekat pula. Tangan dia boleh capai. Nak ke? Pedas, tak boleh pedas. Tak. Yang makan apa? Nanas? Dah mula kenyang. Makan lambat sangat ke? Kenyang dah. Makan nasi habis kan. Okey. Sedap. Ni kan Hailey dah besar boleh makan ni. Diorang ni memang masak panas-panas. Order baru dah masak. Kenapa? Panas. Nak kipas. Nak kuah yang mengudang seekor. Kalau ada nanas, juga. Jatuh tu. Terima kasih. Saya Suka dia main tali. okey. Okey. Awak nak kisah awak ke? Nak mainan lain ke? Yang memang nak tali ni. Taknya makan tali. Kenapa? Aduh. Kenyang lah. Kenyangnya. Itu sebab semalam kita puasa lah. Okey. Baru kecil. Wow, buat sehari dia puasa. Bosan dah? Macam mana tu? Ngantuk kan? Ibu is very kenyang. Ibu is very kenyang. How about Hailey? Are you kenyang too or not? Enggak, Abah. Kenyang lah yang. Abah yang tak habiskan ni. Kau udangnya bawa balik. I cannot finish it lah, baby. 3 ekor tu, banyak tu. Kena bungkus bawa balik. Sekejap. Ngantuk tu tengok. Mata tu tengok je atas tu. Hello. Kita sekarang dah dekat mall. Kat City Mall by the way. Best lah tempat ni apa? Tempat apa ni yang? Changing room ke? Untuk baby punya. Ada air panas apa semua selesa. Dah macam ni berak. Bucuk. Buat susu dia. Tengok dia makan apa yang. Happy waktu dia makan tu. Pakai kepala tu mana? Eben. Pakai eben. Nampak tu lah. Tisu selai. Nampak Pampers. Kena betul. Kena Pampers je. Malu kat orang tengok nampak Pampers. Ya. Dia gimas.
just for parents. Kanak-kanak. Jom. Jom. Bilik menyusun. Baru ingat nak buat room tour. Tiba-tiba ramai pula orang masuk tadi. Masa kita orang masuk tadi, kosong. Ingat saya tekan dia dulu, barulah buat room tour. Tapi cantik, best, besar. Bilik menyusu, siap ada pintu, siap ada tandas lagi dalam tu. Ada sinki, semua perfect. Luas, selesa. Oh, sedap dapat susu. Sedap. Ya, jumpa kita kat mana? Hei, jangan macam tu. Dalam kereta ke? Takut dalam kereta, nak pergi kereta ke? Jadi kita pergi. Oh, dah saya pergi Kita pergi beli Zeus tu dekat situ. Oh, tu Kaisar sebelah tu je. Ada budak ni tengah minum latte. Oh, sedapnya latte. Nak kongsi sikit. Hello, Assalamualaikum. Nak sikit latte awak? Ombongnya. Oh. Kenapa kaki tu? Kita keluar tu. Saya nak apa tadi? Cafe latte. Cafe latte yang biasa. Nak cafe latte, tukar susu almond, ice. Macam mana? Kopi nak yang bos ke Lily? Bos. Lepas tu nak yang Americano mango, less sweet. Itu je. Terima kasih. Beli. Minum tak tu? Bapaknya pergi ambil handphone dia. Ni harganya. Kenapa? Nak pergi mana? Habis dah rambut tu. Ni, dia pegangkan. Dia macam main-main je nampak tu susu kat mulut tu. Tu dia. Buat main je ni. Masuk benang pula. Dah. Omel-omel dah. Minum sikit je. Tak apa, tadi awak dah minum kan? Suka? Geram. Macam mana pakai skirt? Tu kan ada seluar pendek tu. Yang kita cakap tu kita nak seluar. Yang mango. Hangit saya rasa. Hangit tu. Bismillah. Oh lah. Lain lah tak macam selalu beli. Lah hangit. Macam mana boleh hangit? Pelik rasa. Yang ini sedap kalau tambah espresso. Tapi sebab sekarang dah pukul 5, takut tak tidur orang. Bismillah. Biasa je lah. Kalau ada espresso tu sedap. Rasa kopi yang kuat. Ini sekadar melepaskan haus. Mana ada masam? Saya tahu tak kenapa pakai baju biru ni. Saya nampak saya pakai baju biru ni. Sweet tak? Saya nak beli apa tak rasa? Mat ni tu. Ha? Mat. Mana? Di situ. Ni kapet. Duk batu-batu. Kanan. Kat sini ada jual playmate tapi tak tahulah kalau dah habis. Ada kapet-kapet ni. Comelnya. Sayang, comel. Ya, comel yang. Apa dia? Ayah nak apa tadi? Ayah nak apa? Oh. Dia minta aku belikan ni. Nak beli benda ni. Aku tak bagi dia beli, merajuk terus. Hailey tak ada pun playmate tu. Ni comel. Miau-miau. Ni stokin. Stokin Hailey. Stokin lagi. Kesyut. Comelnya. Ayah, avocado. Nak beli siap-siap ke? 1 biji dulu. Cing-cing. Imun. Mana nak timbang? Salad. Bawang putih, bawang merah. Dia muntah. Ya ke? Kenapa? Banyak tak? 2 kali. Ya ke? Banyak ke? Banyak ke? Kita risau yang. Are you okay sayang? Kita nak bawang putih ke bawang merah yang dah siap kupas, ada tak? Saya perasan tak ada bawang merah kat rumah, kat dapur belakang. Tak perasan? Ya, geng. Minyak kat mana?
Betul? Ada? Lupa. Ni pun unsalted. Murah sikit. Pure creamery butter. Unsalted. Dah, tu je. Settle. Dah. Dah. Tengok perangai orang. Tak nak beli pun letak kat situ. Dah lah buah. Perangai. Apa tu? Nak mandi tak? Nak mandi tak? Nak mandi tak? Dia tengok diri dia sendiri. Cakap amat, cakap amat. Jom, tidur. Okay, mandi dah. Sinilah pandang kamera. Tu. Amboi combongnya jangan combong. Mentang-mentang dah dapat wakeboard. Awak dah dapat wakeboard kan abah dah bagi kan? Mega, say hi. Hai. Amboi combongnya. Combongnya. Micam pula. Amboi. Mana micam tu? Mana budak hitam tu? Micam. Micam. Okay lah, vlog sampai sini je. Kita jumpa di next vlog, okay? Bye-bye. Cepat Mega. Bye-bye. Alah, pun nak tunjuk. Nak tengok ada silau, muka dia kelakar. Dia beli silau. Cepat-cepat, Aili, silau. Aduh, silau. Mana siap? Dah habis dah. Habis dah. Tak ada. Silau, okey dah. Dah tak ada silau dah.